berswat di waktu pagi. Amalan Dr. Rizal Abu Bakar, dia berjalan kaki selepas solat subuh. Okey. So Dr. Rizal Abu Bakar ni pakar psikologis, specialise in otak dan juga tidur, yang saya pernah dengar kan. So dia kata manusia ni dicipta, okey, Allah cipta manusia bukan untuk duduk statik setempat macam yang kita amalkan sekarang. Kita kan macam saya sendiri duduk depan PC boleh berjam-jam. Kadang-kadang duduk kat kedai kopi, saya login masuk on laptop ke iPad ke, saya boleh duduk sampai 4 jam tanpa sedar. Jadi kita tak boleh buat benda yang macam tu kerana manusia ini dicipta untuk bergerak. Jadi sekurang-kurangnya jika kita hendak berada dalam keadaan statik, dia kata bukan kita mulakan hari, okey, di waktu pagi ni, pagi kita baru nak start. Jadi bila kita nak mulakan untuk waktu yang nak start untuk hari kita ini, kita kenalah dapatkan kita perlukan best of me, okay? Dan tak nak worst of me, yang mana kita nak hari ni hari yang best, hari yang ceria. So yang semalam punya kisah mungkin ada benda yang tak best ke happen,